Okey, hari ni saya nak cerita kat korang tentang whey protein dan juga mass gainer. Okey, macam mana cara guna dia, siapa yang patut guna dan apa beza dia. Okey, so first sekali, kedua-dua suplemen ni adalah protein. Okey, so protein digunakan untuk membina, untuk repair korang punya otot. So kalau korang just training, just makan nasi sahaja, tak ada protein, tak ada lauk, korang just luka kat otot korang, dan dia recover, dia baik balik, dia jadi macam tu je. Dia tak bertambah besar, dia tak bertambah tebal. So kalau nak otot tu makin menebal, korang kena ada protein. And kalau korang tak ada protein dalam pemakanan harian, korang punya otot tu dia sakit-sakit lama sebab dia lambat nak recover. Okay? So apa beza dia? Okay, dua-dua ni adalah protein, cumanya mass gainer dia punya amount of calorie lagi tinggi. Whey protein, kalori dia rendah sikit, tapi kedua-duanya ada kalori. So kalau orang kata minum whey boleh kurus, so sebenarnya korang dah tersalah lah. Sebab untuk kurus korang just perlu kalori deficit, korang tak perlukan suplemen untuk kurus. Sama juga dengan mass gainer, orang kurus kena ambil mass baru besar. Kalau korang anggap macam tu, masa korang ambil mass, yes, berat korang bertambah, and bila korang stop ambil mass, korang punya berat akan drop balik sebab korang tak faham cara sebenar untuk naikkan berat badan. Cara sebenar untuk naikkan berat badan adalah dengan menambahkan korang punya pengambilan kalori hari-hari. Maksudnya even hari tak training pun kena tambah. So tambah daripada mana? Daripada pemakanan harian lah. Mass gainer ni cuma menambah je. Okay, so contoh mass gainer, kalori dia 1200. So 1200 ni ibarat korang makan 2 pinggan nasi. Contoh hari-hari korang dah memang makan 3 kali, 3 pinggan nasi. Sekarang korang tambah mass ni, dia ibarat korang makan 5 pinggan nasi. So of course berat badan akan tambah. Okay. Whey protein pun ada kalori. Sini kalori dia jom saya tengok. Kalori dia lebih kurang 120. So satu scoop dia 120 kalori. Okay, tapi protein dia satu scoop dapat berapa gram ni? 25 gram. Ni 25 gram. Yang ni satu serving dia korang dapat 52 gram protein, tapi kalori dia sampai 1280. Okay, jom kita tengok dia punya beza scoop. Okay, so untuk protein kebiasaannya scoop dia kecil. Okay, so korang tengok ni scoop dia. Okay. Scoop untuk whey protein besar ni. Besar ni. Korang tengok protein saya dah letak sini. So scoop dia biasanya besar ni. Buang jap. Okay, nampak kan? Scoop whey protein biasanya besar ni saja. So satu scoop ni korang ambil, berat dalam scoop ni lebih kurang 32 gram. Serbuk tu tadi 32 gram, korang akan dapat 25 gram protein. Manakala untuk mass, biasanya orang tersilap dan kebiasaannya ada few company ataupun supplements dia tipu korang dekat serving. Kan? Boleh pula dia kata 1200 kalori contohnya dekat satu scoop. Tak logik guys, sebab kalau korang makan nasi, letak lauk, letak macam-macam pun satu pinggan, kan? Banjir pula tu baru dapat 600 kalori. Takkanlah 1200 kalori satu scoop. Betul tak? So, tengok scoop mass dia besar sikit. Dia besar sikit. Ni satu scoop ni korang dapat lebih kurang 110 gram. 110 gram serbuk. So korang perlu ambil 2 scoop setengah. Korang ambil 2 yang letak dalam shaker, 1, 2, lepas tu letak setengah, lagi 1. So yang tu korang akan dapat dia punya satu serving. So sedikit benda yang korang kena tahu bila korang beli mass, kebiasaannya ini berat ni lebih kurang dalam 5 kilo. 5 kilo ni korang rasa tahan berapa lama? Ramai orang tersilap, diingatkan mass ni tahan sebulan. Sebenarnya hampir semua mass dekat market cuma tahan selama 14 ke 16 hari saja. Macam ni 16 hari, 16 serving. So 16 hari sepatutnya dah habis. Kalau korang tambah, kalau korang ambil satu serving setiap hari, korang tambah 1280 kalori. Macam saya, kalau saya nak start ambil mass gainer, apa yang saya akan buat adalah first kali saya akan betulkan saya punya pemakanan harian. So contoh sehari saya akan makan 3 kali sehari. Lepas tu daripada mass saya just ambil
half serving. So half serving saya dapat lebih kurang 600 kalori ataupun 500. So daripada situ dia ibarat saya dah tambah 1 meal setiap hari, kan? So dengan itu saya punya satu pack mass ni akan tahan selama sebulan lah. Faham tak? Tapi tak adalah saya akan jadi orang kata terlampau gemuk ataupun bulky tiba-tiba. Kebiasaannya seseorang tu akan jadi gemuk ataupun lemak naik laju sangat sebab dia tambah dia punya kalori terlalu banyak secara mendadak. Okay, so kalau korang nak bulking, amount of calorie yang korang kena tambah daripada biasa sebenarnya just 100 ke 200 saja. Kalau 500 tu sebenarnya dah consider banyak. Apatah lagi korang terus tambah 1000, kan? So korang tambah 1000, perut pun tambah ke depan. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada soalan tentang whey protein or mass, kalau korang ada soalan pasal training, korang boleh komen dekat bawah. Kalau korang nak cari mass gainer brand lokal yang lengkap dengan kreatin, korang boleh tekan link dekat bawah. Okay, so kita ada Hard Mass dan juga Fit Gainer. Kedua-duanya adalah brand Fit First. Untuk Fit Gainer ni, saya review sikit. Dia punya amount of calorie dia 1100. Dia dapat 70 gram protein and then dia include BCAA sekali. Lepas tu gula dia cuma 3 gram. Okay, so dalam ni korang akan dapat 11 serving saja. So tahan selama 11 hari. Dia punya satu serving korang kena letak 8 scoop. Okey, scoop dia untuk yang ni tak besar sangat. So sebenarnya 8 scoop tu lebih kurang macam korang letak 2 scoop setengah mass daripada Dymatize tadi. Okey, so ni harga dia tak silap saya RM180. Okey. Yang kedua, kalau korang nak try mass yang lebih ganas sikit ni, hard mass, kalori dia lebih sikit 1300. Lepas tu yang ni dia all in one. Yang ni dia ada kreatin, dia ada glutamin, dia ada BCAA. Tapi protein dia rendah sikit, 60 gram saja. Untuk yang ni saya terangkan sikit kenapa dia lagi padu, sebab dia ada glutamin dan juga kreatin. So glutamin fungsi dia untuk membantu protein sintesis. Maksudnya bila korang ambil protein yang terlampau banyak, kebiasaannya tak semua korang punya protein tu akan dihancurkan ataupun akan diserapkan oleh badan korang. So glutamin dia membantu sintesis, dia membantu protein tadi tu lebih cepat pecah supaya badan korang boleh serap. And then kreatin. So kreatin ni kalau korang belum tahu, kreatin dia membantu memberi tenaga direct dekat otot korang semasa training. So bila korang ambil kreatin, korang punya performance dekat gym lagi padu. Okay? Yang ni harga dia tak silap harga market 220 ataupun 230. Saya tak sure. Nak dapatkan kedua-dua ni, korang boleh tekan link dekat bawah. Dan kalau korang nak saya train korang secara online, korang tak tahu nak start daripada mana, pun korang boleh tekan link dekat bawah. Saya boleh ajar korang secara online.